Video tular anak didakwa tarik tudung ibu. Acu objek tajam depan pejabat zakat. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Video memaparkan seorang lelaki didakwa mengugut seorang wanita menggunakan objek dipercayai senjata tajam di hadapan pejabat zakat di Kuala Muda menjadi tular di media sosial. Dengan kejadian itu kini berada dalam perhatian pihak berkuasa. Memetik laporan daripada Sinar Harian, Pegawai Zakat Daerah Kuala Muda, Ahmad Mustaqim Zainul Abidin mengesahkan pihaknya telah dikunjungi polis bagi membantu siasatan berhubung insiden berkenaan. Menurut beliau, urusan melibatkan kedua-dua individu itu di pejabat zakat. Sebelum kejadian berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Selain berharap apa yang berlaku hanyalah salah faham. Lelaki berusia 30-an itu sebenarnya anak tunggal kepada wanita berusia 50-an. Yang berstatus orang kurang upaya, OKU, mental. Kehadiran kedua-dua beranak ke pejabat zakat hari ini bertujuan menghantar sebut harga bagi kerja-kerja membaiki rumah mereka di Kampung Segantang Garam, Merbok yang akan kami mulakan tidak lama lagi, jelasnya. Berhubung bantuan yang akan diberikan, zakat telah bersetuju untuk membaik pulih rumah mereka yang serba kekurangan dengan menyediakan 2 bilik, ruang dapur dan tandas memandangkan sebelum ini tiada kemudahan berkenaan. Kita telah 2 kali turun ke rumah mereka. Semalam saya sendiri melawat dan mereka layak. Selain bantuan baik pulih, pemantauan juga akan dilakukan dari masa ke semasa selain meminta penolong amil di kawasan berkenaan menasihati dan memantau bagi memastikan keluarga ini sentiasa berada dalam keadaan baik, katanya.